Okey. So ni keadaan minyak enjin dia sikit cocok. Kita tengok daripada stick ni cik. Takut aku cocok tempat lain cik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alright, so kita tarik. Kejernihan dia cik. Tengok. Selalunya kalau anda kata tak bersih, kurang bersih, dia akan ada tarik-tarik lagi kat sini tau. Dia akan ada tarik-tarik melekat. Kalau batang stick kotor, buat kerja kita cocok, kita dah tahu dah kat sini kotor-kotor ni. Ni kita cocok rapat, kita tarik guys. Sampai ke satu tahap nanti. Takut tangan sikit kotor tak nampak pula nanti. Okey, kejap. Mana minyak hitam dia? Cuba tengok betul mana minyak hitam dia guys. Sampai korang tak nampak minyak hitam guys. Sampai korang tak nampak minyak hitam guys. Nak bagi tahu jernihnya minyak hitam ni guys. Nak bagi tahu minyak hitam ni jernih dalam enjin ni. Condition minyak hitam macam ni guys. Ni enjin dah running tau ni. Dah 2 hari running ni. Memang cantik macam minyak masak kat rumah.